Assalamualaikum, nama saya Nasruddin Arsy, C23E1383. Saya Muhammad Nazir bin Nasib, memegang nombor kad matrik C23E0979. Nama saya Nur Harsha Patisha binti Ghazali, bernombor matrik C23E1288. Nama saya Nur Nazirah binti Muhammad Zulkifli, pemegang nombor matrik C23E0944. Nama Nur Izzah binti Zakaria, C23E0943. Nama saya Devanela Christopher, not matrik C23E1428. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Muhammad Amin. Video ini dihasilkan bagi memenuhi tugasan khusus CWT 4232 Teknologi Tradisional dalam Warisan. Saya Nur Farahin binti Ridwan. Tugasan ini bertujuan untuk memperkenalkan wayang kulit sebagai salah satu bentuk teknologi tradisional dalam warisan budaya Melayu. Dan kami merupakan pengacara anda untuk video kali ini. Masuk ke dalam Intan Wai Selolah dulu tuanku biarlah batik dulu. Leki adik masuk aja Sultano. Adik adalah gunung masuk di antara lima sapakan kata tengah menjulang Allah mengapi ragu. Tiba sekalian burung. Betul banyak ke arah mereka berhak. Semuanya salah sekurkan pada panggung jago seorang dia bernama Wak Long. Itu seperti itik itu cepat legahnya kaki tangan tak pandai. Dengan tuai ya itu. Ada belah tu sepok lah tu bayar sebelah. Biarlah patik dengan masuk pula. Tak apa ya patik tu kami sikit tengok. Bunga retik jali orang. Jali retik nudupai orang tak boleh. Apa sayang? Oh, kereta tu nak masuk ke lukuk dalam hotel belah ni. Oh, ya lah, lukuk saya. Banyak lemak awal ke tu? Aku tak awal lagi. Tu, muklis. Oh, lu tengah belawal. Kekih ni kalau capuk. Lepas jatuh ke gunung-gunung pecah. Jatuh ke bukit utuh. Jatuh ke padai-padai menjadi hangat. Walaupun aku saya sekali aku kena ingat juga pesanan ayah aku. Tuan cik janganlah, you know. Anak batung ke sebelah kiri, minta jatuh ke dalam laut, dalam belah. Seterusnya, kami akan teruskan lagi dengan sesi temu bual Tok Dalang. Assalamualaikum Pak Cu. Kami nak minta kebenaran untuk menemu ramah Pak Cu tentang wayang kulit. Untuk buat wayang kulit ni, apa bahan-bahan yang digunakan, yang biasanya digunakan? Kalau pembuatan dia ada 3. Yang asli tu kulit lembu dan kulit kambing. Lepas tu dia ada yang baru sikit plastik. Bagaimana bagi Pak Cu, bagaimana wayang kulit boleh dikategorikan sebagai teknologi tradisional? Lepas tu wayang kulit ni dari zaman bila lagi? Dari tahun bila lagi? Wayang kulit setakat saya tahulah dari orang yang dulu-dulu. Dia bermula tahun 200 sebelum Masihi. Dikatakan berlaku di negara China. Tapi ini yang tidak jelas ya. Kalau wayang kulit Kelantan, dia daripada India. Pada India ke Kemboja, ke selatan Thailand dan ke Kelantan. Dia bukan daripada Jawa.
Itu beza dia. Daripada Jawa tu adalah wayang Jawa. Dia wayang Kelantan. Kita menggunakan nama-nama dan tempat hikayat dalam hikayat Ramayana. Tetapi penceritaan kita menceritakan cara orang Melayu. Telah dirubah lah. Soalan seterusnya, apakah peranan dalang ni dan percayaan dalam persembahan wayang kulit? Peranan untuk dalang adalah melakonkan watak-watak dan mengenali watak-watak di dalam setiap cerita lah. Lepas tu dari segi muzik pun kita kena tahu dia ada tempat dia. Kalau nak keluar patung ni, dia ada tempat dia. Bawa masuk tu dia ada tempat dia. Lepas tu macam melakonkan watak-watak. Lepas tu kena ingat jalan cerita. Macam tu lah. Dan boleh juga melakonkan suara-suara watak lah. Boleh buat semua dalam satu lah. Dia seorang untuk dalang ni dia boleh. Contoh yang macam komedi tadi. Kalau Sri Rama dia suara macam lembut. Kalau yang komedi Warrior Sama Sahid. Itu seorang untuk dalang tu. Lepas tu macam Hanuman Kera Putih atau Raja Ratu ni dia suara garang. Seterusnya, apakah cabaran mengekalkan teknologi tradisional wayang kulit pada masa kini? Cabaran ni dia macam dari era lebih kurang 90-an lah. Di situ daripada 90-an sampai ke era 70-an tu dia tengah top wayang kulit Kelantan ni. Jadi dia macam selepas masuk ke era baru, dia macam down sikit. Dari segi penganjur. Tapi macam peminat atau penonton ni bila ada yang menganjur, ramai lagi orang tengok. Cumanya orang yang nak menganjurkan tu. Itulah. Sebab kita kadang-kadang dijemput bermain macam tempat-tempat pasar raya, tempat-tempat majlis kenduri, cuma hanya bermain sekadar je lah. Contoh macam kalau pasar raya ataupun kempen barangan tu, biasa tu kalau setengah jam tu lama, kalau tak 15 minit, 20 minit dah siap kejap. Hanya dikatakan sekadar wayang kulit. Tapi macam kita ni, kalau bermain 3 malam ni untuk satu cerita ni, ini untuk peminat tegar lah wayang kulit ni. Kalau generasi muda ni, mungkin kalau dia tengok pun tempat yang komedi. Itu Warrior Sama Sahid dia punya kelakar dia tadi. Kalau penceritaan saya rasa dia mungkin dia tak faham ke macam mana tahu. Sebab dia penceritaan ni kita kena betul-betul menghayati. Baru dia boleh. Macam kita nak jadi penyanyi, kita kalau lagu sedih tu, kita kena betul-betul lah macam suasana sedih. Baru jadi. Macam tu lah. Wayang kulit pun lebih kurang tu. Seterusnya, macam mana proses pembuatan patung wayang kulit ni dilakukan secara tradisional? Proses pembuatan patung wayang kulit pada peringkat awalnya, ini cara tradisional dululah. Mereka daripada kulit lembu tadi, dia jemur. Dia bersih sebelah yang ada isi dia punya lemak tu. Lepas tu dia jemur. Lepas dia jemur, dia buang dia punya bulu tu. Lepas tu dia terus tebuk. Lepas tu dia menggunakan cat. Ini menyebabkan dia akan keluar warna hitam putih. Macam filem P.Ramlee, filem lama yang hitam putih. Setelah tu
ada terjumpa teknik baru yang kira barulah bagi kita penglibatan atau penggiat seni wayang kulit ni, iaitu kulit lembu tadi sama juga kita bersih, lepas tu kita bungkus dalam beg plastik. Bila bulu dia dah tanggal tadi, kita pergi cuci dekat sungai ataupun tali air. Jadi kita jemur. Lepas jemur tu dia akan dapat keluar warna lah dekat clay ni. Yang ni dia macam bau ni lekat di tangan. Sampai seminggu lebih dia punya bau tu. Lepas tu ada lagi satu cara nak mengelak daripada bau tu. Kita kulit tadi dah dijemur kering, kita menggunakan grinder kertas pasir yang sebelah bulu tu. Bila dah kering, kita grinder dengan kertas pasir, buai bulu dengan dia panggil, kalau lepas bulu dia ada warna macam hitam ataupun coklat di kulit tu. Jadi biar hilang tu, barulah dia akan keluar warna juga. Lepas tu satu lagi, kalau sebelah Indo dan kita sini pun ada yang buat, kita boleh guna air panas. Kita rebus tu agak-agak dia tanggal, kita kokok dengan pisau. Kokok bulu dengan pisau tu, lepas tu kita jemur tu, tegang ke dia. Lepas tu dia akan jadi cerah macam air plastik. Macam kalau awak biasa tengok telefon tu, dia punya ni buat kerupuk daripada kulit lembu tu. Dia buat macam tu lah. Tapi dia buat kecil-kecil, dah potong kecil-kecil. Kalau kita dah tegangkan besar untuk patung-patung macam tu. Bau dia tu bau apa? Macam mana? Dia bau dia macam busuk lah. Yang tadi, yang sistem yang kita bungkus dalam plastik tadi. Jadi sekarang ni kita dah tak guna lah yang tu. Jadi kita buat dua cara tu lah. Guna air panas ataupun guna grinder tadi. Untuk warna-warna ni, Pak Cu guna colour apa Warna-warna ni, dia kita macam ni. Ini yang lama, ini yang baru. Jadi ni setelah kita tebuk tadi, semua dah siap, kita dah rasa puas hati dah. Kita pasang dia punya ni buluh. Kalau watak macam ni, buluh separuh. Lepas tu atas ni, dari tengah ke atas rotan. Lepas siap ikat semua ni, kita spray dia clear. Spray clear kiri kanan. Lepas tu bila kering clear tadi, kita gunakan dakwat marker permanent. Marker permanent. Jadi kita punya masa mewarna ni lah, kena halus sikit kerja. Leceh sikit lah, ambil masa yang lama. Sebab tadi kita spray clear untuk menutup lapisan kulit. Kalau tak spray clear, dia akan tak lekat warna. jadi bukan tak lekat, dia macam merata. Dia serap. Contoh kita warna sini, dia akan sampai ke tempat yang ni. Ke tempat lain. Tempat lain. Misalnya proses buat wayang kulit ni kan, proses buat pembuatan ni ambil masa berapa lama, berapa hari? Dia mengikut design ataupun bunga. Kalau macam ni, serama ni, dia punya bunga banyak. Jadi mungkinlah 1 minggu lebih ataupun 2 minggu macam tu lah. Paling lama? Ada makan sebulan ke ada tak? Tak, ini kalau direct lah. Kita kata, bukan kata dalam sehari tu kita buat sikit, besok buat sikit, macam tu. Dia kerja-kerja macam ni, kalau kita nak direct macam kerja buat rumah tu, rasa tak larat. Sebab dia ada macam, bila kita buat sikit, dah rasa boring, tinggal dulu. Esok sambung balik ataupun malam tu kita buat kejap sebelum tidur dekat sebelum daripada mengantuk, kita buat sikit. Lepas tu esok kita sambung lagi. Kalau kita tinggal, dia tak boleh tangguh. Kita buat hari ni, besok tak buat. Lepas besok lusa lah, hari ni sibuk, tinggal tak buat. Malam pun tak buat, jadi
Mungkinlah lama-lama tak siap. Itu je lah. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, wayang kulit merupakan warisan budaya yang mempunyai nilai seni dan teknologi tradisional yang tinggi. Diharapkan tugas CWT Part 232 ini dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara teknologi tradisional dalam warisan. Sekian, terima kasih menonton. Bye-bye.